Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini 10 Mac 2026 kita sampai ke kebun kita lagi untuk menanam 4 pohon mesta lagi, insyaAllah. Okey, hari ini kerja kita ialah kita nak buat pagar duri, start pada situ sampai ke sini lah. Pasal ni kerbau masuk baru ni dalam 3 hari lepas. 3 hari lepas dia masuk tu dia punya kesan kerbau liar. Tapi bila tanya ada tuan, macam tu. Jadinya kita nak buat sampai sini, sampai belah sini, supaya dia tak naik. Pasal dia berenang, dia berenang tu dia akan pergi ke pokok mesta kita ni. Ni pokok mesta yang nampak ni. Dia akan garu-garu badan sampai patah dahan. Ada 4-5 pokok atas sana patah dahan. Nasib baik dahan lah, Alhamdulillah. Bukan pokok tu yang patah. Alhamdulillah. Jadi kerja kita nak buat ni, nak buat pagar duri. Kemudian kita nak tanam, nak tebang-tebang pokok, nak tanam mesta sebelah sana. Kita nak tahan bubu. Tak tahu sempat ke tak hari ni. Ikan banyak dalam ni. Okey, kita siapkan dulu halangan sementara untuk kebun liar. Alhamdulillah sebelah sini, sebelah sana pula. Okey, kita berehat bawah pokok kejap. Apa benda ni, sudah buat pagar penghalang kerbau tadi tu. Nak balik ke kereta, kita buat pusing ayu ni, kita siram-siram dulu pohon, campur air yang dicampur dengan EM. Kita ni salah satu pokok yang duduk tepi ni lah. Tengah rehat dulu, lepas tu kita nak sambung sebelah sana. Okey, kita buat style tutup perdu dengan ni, supaya musim panas ni tanah sekitar ni tak panas. So perangkat air lah. Kalau kering bahaya juga, pokok boleh mati. Kita sembuh ni. Okey, keluar dari kebun, kita solat di Masjid Al-Kautsar, Kampung Jeka Batu 13. Kita nak menuju ke rumah Hadi. Okey, hari ni hari Ahad 15 hari bulan Mac 2026. Kita sambung kerja kita yang hari tu, yang di sana, yang kita buat untuk penahan kerbau.
Hari tu kita tak sempat menanam pasal tengah hari dahaga sangat, kita balik. Yang ni kita orang sebelah dah tolong tanda batu sempadan. Jadi kita ambil yang kita alih asalnya depan sana, yang kita buat sendiri pasal masa tu tak jumpa batu sempadan, dan kita tak nak makan tanah orang walau seinci. Jadi kita kedalamkan bahagian ni pagar kita tu. Bila dah jumpa ni, kita boleh kembali semula ke sempadan yang betul lah. Jadi sebelum ni kita tak makan bahagian orang lah. Rupanya tanah kita ni mari ke sini lagi jarak berapa kaki ni? 10 30 kaki lebih kita masuk ke dalam. Rupanya kita banyak lagi bahagian kita. Biarlah kita yang sebelum ni tu kita takut, kita berhati-hati. Okey, kita nak mulakan tanam tiang di border kita ni, dan juga tanam pokok mesta yang sana tu. Tu pokok mesta kita akan tanam. Kita pagi ni kita dah siap tanam tiang dan juga pokok mesta di hujung border kita ni. Kita nak buat menganjur sampai sana. Kena bersih dulu kawasan. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey. Tiang di sana, di sini untuk tanam mesta. Okey, kepenatan, tak dapat minum air. Kita rehat dulu sampai tenaga datang balik, baru kita sambung balik. Sebelah sawit, Okey, kita settle tanam 4 tiang, pasang 2 line duri dengan 4 pokok mesta. Kita berhenti sini dulu. Dah dihidrat dah.